Gurun Sahara Barat memiliki salah satu deposit fosfat terbesar. Pita penghantar panjang membawa biji ke laut untuk dimuat. Kontrak ditandatangani di tempat yang jauh. Peralatan dan pengurusan pula dari luar. Penduduk tempatan hanya mendapat shift sementara dan gaji rendah. Perniagaan kecil bergantung pada makanan, pembaikan, pengangkutan dan komunikasi. Belia mencari peluang untuk belajar dan bekerja di tempat lain. Peluang di sini memang terhad. Mereka melihat mineral diekspor. Kawasan mereka hanya menerima debu, bunyi bising dan sedikit pekerjaan. Pendidikan profesional terhad kepada segelintir orang. Pesisir Sahara Barat menawarkan ikan dan pekerjaan pelabuhan. Tetapi keluar ke laut tanpa dokumen hampir mustahil. Nelayan mengadu head tangkapan dan lesen mahal. Kapal besar pula mengambil sebahagian besar hasil tangkapan. Pengawal bertugas di pantai, berbantah amat berbahaya. Enjin dan jaring dibaiki oleh tukang tempatan. Namun ribut dan serbuan menghilangkan pendapatan berminggu-minggu. Bandar pesisir pantai ada lebih banyak sekolah dan doktor berbanding gurun. Namun kawalan sentiasa ada. Tanpa pas dan kenalan, seseorang tidak dapat pergi jauh. Navigasi malam bagi bot kecil hampir ditutup sepenuhnya. Tonton episod penuh di saluran YouTube saya.